Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk keseimbangan kerja kehidupan dan kesihatan mental, impaknya terhadap keharmonian keluarga Muslim era digital. Dalam era digital hari ini, ramai individu yang menghadapi kesukaran untuk menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan keluarga. Tuntutan kerja yang tinggi, masalah kewangan dan juga penggunaan media sosial secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan mental seperti stres dan juga burnout. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah turut menjejaskan hubungan suami isteri, komunikasi keluarga dan juga kesejahteraan emosi dalam rumah tangga. Oleh itu, keseimbangan hidup dan juga penjagaan kesihatan mental sangat penting bagi memastikan keharmonian keluarga Muslim dapat dikekalkan walaupun menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan moden. Walau bagaimanapun, pembentangan ini kami akan membincangkan punca konflik kerja keluarga, kesan tekanan mental serta strategi daya tindak antara generasi lama dan juga generasi muda. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan keseimbangan kerja, kehidupan dan kesihatan mental dalam perspektif Islam. Dalam Islam, institusi kekeluargaan sangat penting untuk membentuk kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Oleh itu, keseimbangan antara kerja, keluarga dan juga emosi perlu dijaga supaya hubungan dalam rumah tangga sentiasa baik dan stabil. Namun, dalam era digital pada hari ini, ramai pasangan menghadapi cabaran seperti tekanan kerja, masalah kewangan, penggunaan media sosial dan juga kurang berkomunikasi. Keadaan ini boleh menyebabkan stres, konflik rumah tangga dan hubungan kekeluargaan menjadi sangat renggang. Selain itu, kesihatan mental yang terganggu juga boleh menyebabkan seseorang mudah marah, kurang sabar dan sukar berkomunikasi dengan baik bersama pasangan dan juga anak-anak. Kesimpulannya, keseimbangan dalam hidup dan penjagaan kesihatan mental amat penting bagi memastikan keharmonian keluarga Muslim dapat dikekalkan walaupun menghadapi cabaran kehidupan dalam dunia moden sekarang. Seterusnya kita beralih kepada dalil berkaitan institusi kekeluargaan, iaitu daripada firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan daripada jenismu sendiri supaya kamu berasa tenang dengannya dan dijadikan antara kamu kasih sayang dan rahmat. Ayat ini menunjukkan bahawa perkahwinan bertujuan untuk mewujudkan ketenangan, kasih sayang dan rahmat dalam keluarga. Selain itu, terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis ini telah mengajar umat Islam supaya sentiasa berbuat baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga bagi mewujudkan rumah tangga yang harmoni. Seterusnya, kami telah menetapkan beberapa kriteria bagi pasangan yang ditemukan. Bagi pasangan A, iaitu generasi lama, pasangan tersebut mestilah telah berkahwin selama 25 tahun atau lebih, berkahwin sebelum era digital meluas, mempunyai anak yang sudah dewasa dan bersedia untuk ditemubual. Bagi pasangan B pula, iaitu generasi muda, pasangan tersebut mestilah telah berkahwin selama 10 tahun dan ke bawah, berkahwin selepas era digital meluas, mempunyai anak yang masih kecil serta bersedia untuk ditemubual. Seterusnya, saya akan menerangkan apa itu punca berlakunya konflik kerja keluarga. Bagi memudahkan kita memahami isu ini, saya telah membahagikan kepada dua bahagian, iaitu pasangan A dan pasangan B yang mempunyai perbezaan daripada latar masa dan cabarannya. Mari kita tengok pula pertama, iaitu pasangan A. Mereka ini adalah pasangan yang telah mendirikan rumah tangga lebih daripada 25 tahun dan tentang masa yang panjang yang bermula daripada era sebelum teknologi berkembang pesat hingga ke fasa transisi digital. Jadi, apa punca konflik kerja keluarga dalam pasangan A? Punca utama yang kita dapat lihat adalah tuntutan kerja yang panjang di mana menyebabkan masa waktu bekerja tidak fleksibel. Seterusnya, kita dapat lihat berlakunya punca konflik pendapatan yang terhad yang menyebabkan berlakunya tekanan kewangan di dalam institusi keluarga. Seterusnya, komunikasi antara pasangan, juga berlakunya peranan tradisional iaitu suami fokus keluar mencari rezeki manakala isteri pula sepenuhnya menguruskan hal rumah tangga. Sini kita akan beralih kepada pasangan B, merupakan golongan daripada Gen Z dan juga milenial. Pasangan ini merupakan pasangan yang telah berkahwin kurang daripada 10 tahun memasuki era digital yang penuh. Sini kita akan lihat apakah di antara punca-punca konflik
kerja keluarga yang dihadapi dalam pasangan B. Yang pertama adalah dual career. Dual career ni merupakan fenomena di mana suami isteri bekerja, iaitu berbeza dengan pasangan A yang mempunyai peranan tradisional di mana hanya suami bekerja. Apabila berlakunya fenomena ini di mana suami dan isteri bekerja, maka berlakunya punca konflik yang seterusnya, iaitu berlakunya kekangan masa bersama keluarga. Seterusnya berlakunya penggunaan media sosial yang berlebihan, kerana di dalam pasangan B ini kita dapat melihat berlakunya era digital yang sepenuhnya. Juga dapat lihat berlakunya tekanan kerja moden, di mana tekanan kerja moden ni sangat mementingkan KPI dan mempunyai target dan memerlukan kerja yang pantas. Seterusnya adalah masalah work-life boundary, mana sukarnya untuk membezakan antara waktu bekerja dan waktu bersama dengan keluarga. Hal ini dapat berlaku lebih-lebih lagi dalam pasangan yang bekerja daripada rumah. Sekali kita dapat melihat punca berlakunya konflik kerja keluarga di dalam pasangan B kerana berlakunya tekanan gaya hidup dan kos sara hidup yang tinggi, kerana berlakunya perubahan struktur ekonomi. Seterusnya kita akan lihat apakah kesan tekanan mental terhadap interaksi harian berdasarkan dua situasi yang berbeza antara pasangan A dan pasangan B. Terlebih dahulu kita akan melihat kesan terhadap pasangan A, iaitu berlakunya stres yang dipendam yang menyebabkan berlakunya kurang luahan emosi. Yang kedua, komunikasi yang terhad di mana mereka lebih suka mendiamkan diri untuk mengelakkan daripada berlakunya apa-apa konflik ataupun pertengkaran. Seterusnya, fenomena ini akan menyebabkan berlakunya salah faham dalam pasangan A. Yang seterusnya adalah kurang ekspresi kasih sayang. Seterusnya, kebergantungan terhadap rutin harian bukan antara satu kesan tekanan mental terhadap interaksi harian, di mana dengan A, suami terlalu fokus terhadap rutin harian iaitu pekerjaan, manakala isteri fokus dalam menguruskan rumah tangga. Bagaimanapun, pasangan A mempunyai kesabaran yang tinggi tetapi emosi kurang dikongsi. Seterusnya kita akan melihat kesan yang berlaku terhadap pasangan B, iaitu pertama, stres yang tinggi menyebabkan pasangan ini lebih cepat marah dan sensitif. Seterusnya berlakunya komunikasi yang tidak stabil yang menyebabkan mereka cepat marah dan juga cepat bertengkar. Pada masa yang sama, dalam pasangan B berlakunya fenomena dikurangnya masa berkualiti bersama. Hal ini berlaku kerana suami isteri yang bekerja. Kita juga dapat lihat dalam pasangan B berlakunya gangguan media sosial yang menyebabkan berlakunya kurang fokus terhadap pasangan. Ini boleh menjerumus kepada emosi yang sentiasa berubah yang menyebabkan pasangan menghidapi burnout dan juga pada masa yang sama anxiety. Dan yang terakhir kita dapat lihat kesan yang berlaku dalam pasangan B adalah interaksi yang singkat ataupun lebih bersifat kepada superficial. Baiklah, sekarang saya akan menghuraikan tentang perbandingan kesan tekanan mental terhadap ibadah dalam keluarga bagi dua pasangan. Untuk pasangan A, mereka masih menjaga ibadah asas seperti solat wajib. Namun, ibadah dilakukan secara rutin tanpa penghayatan yang mendalam dan kurang melakukan amalan tambahan seperti solat sunat serta tilawah Al-Quran. Mereka juga kurang memberi bimbingan ibadah kepada anak-anak dan lebih bergantung kepada kesabaran serta tawakal untuk menghadapi tekanan. Manakala, pasangan B pula lebih terkesan apabila ibadah mula terabai akibat kesibukan kerja. Solat menjadi lewat atau tidak konsisten serta kurang fokus ketika beribadah kerana fikiran terganggu. Selain itu, amalan berjemaah dalam keluarga juga semakin berkurang. Pengaruh media sosial juga turut menyebabkan kelalaian terhadap ibadah dan masa mendidik anak-anak tentang agama juga menjadi terhad. Seterusnya, tentang perbandingan antara pasangan A dan pasangan B dari segi kesan tekanan mental terhadap kehidupan keluarga dan ibadah. Pasangan A dilihat lebih stabil dan sabar. Ibadah masih terjaga walaupun kurang penghayatan, namun komunikasi emosi dalam keluarga agak kurang. Manakala, pasangan B pula lebih tertekan dan sensitif. Ibadah menjadi kurang konsisten serta banyak dipengaruhi oleh teknologi dan gaya hidup moden. Perbezaan utama antara kedua-dua pasangan ialah pasangan A lebih menghadapi cabaran tradisional seperti kewangan dan peranan keluarga, sementara pasangan B menghadapi cabaran moden seperti tekanan kerja dan pengaruh media sosial. Walaupun begitu, kedua-dua mempunyai persamaan kerana sama-sama menghadapi konflik antara kerja dan keluarga.
dan tekanan mental turut menjejaskan hubungan serta ibadah mereka. Kesimpulannya, keseimbangan hidup sangat penting dan setiap keluarga perlulah kembali kepada panduan Islam bagi memastikan keharmonian dalam keluarga dapat dikekalkan.